Motor kapcai dah tak buat ke bang? Asyik motor skuter je video. Ini yang ramai tanya aku. Manakah aku asyik banyak buat motor skuter je? Sebenarnya motor kapcai kita still buat. Tapi untuk motor kapcai kita buat dekat 4 cawangan yang lain. Tapi untuk motor skuter kita fokus dekat dan negara titik raya Kajang dan negara Bukit Mewah. Macam contoh macam kes biji motor RS150 ni. Contoh kes biji motor RS150 ni. Motor ni datang bunyi bancai bagai head yang bunyi teruk. Kisahnya motor ni dah berbunyi. Jadi owner tak bawa dah tempoh 2 minggu. Owner bawa macam biasa dalam keadaan motor berbunyi. So lepas 2 minggu lepas raya baru dah hantar kat kita. Bila kita buka bahagian head block, bahagian head dia memang habis jahanam. Cam holder dia makan, head dia makan, blok pun calar, tak boleh buat apa, cam pun habis makan. So agak-agak apa punca motor ni tiba-tiba bahagian head jahanam. Ini biasa punca dia minyak hitam tak naik, tapi apa punca tiba-tiba motor standard tapi enjin tetap boleh jahanam. Sini aku cerita, kita kaji apa punca agak-agak minyak hitam tak naik sampai bahagian enjin head block dia bahagian jahanam untuk motor ni. So kita tengok balik, kalau tengok condition head dia, ni jaga minyak hitam cantik bersih, memang service on time, tapi motor tetap jahanam. Kenapa? Sini kita kaji. Biasa kalau minyak hitam tak naik bahagian head bersih, punca kalau motor RS punca daripada oil strainer yang tersumbat. Tapi apa punca tiba-tiba motor standard jaga minyak hitam, tiba-tiba oil strainer boleh jahanam, rosak, tersumbat. Okey, sini kita check, kita kaji dulu, kita godek, kita bedah bahagian belah clutch. Jom kita buka bahagian clutch, agak-agak apa punca. Jadi untuk bahagian clutch motor RS, biasa part yang biasa makan ialah clutch plate, iron plate, housing clutch dan oil pump, dan gear oil pump itu jarang terjadilah. Tapi kau perasan motor sebelum aku buka, aku perasan coolant dia memang dah start ada leaking, tak tahu mana datang ni. And then oil seal water pump lah, banyak masalah untuk motor RS. Tapi biasanya kalau masalah oil strainer tersumbat, biasanya banyak datang daripada masalah ada bahagian dalam komponen enjin yang dah makan sampai sakit kesan dia, habuk-habuk tu akan buat oil strainer tu sumbat. Contoh macam motor ni, kita buka bahagian casing clutch, kita nampak lah atasnya bersih cantik, tapi bawah ni tengok macam ada kesah habuk-habuk yang banyak berdaki, yang punca oil strainer dia boleh sumbat. Tapi datang daripada mana habuk ni? Ini kita yang kena kaji. First kita cabut dulu oil strainer dia. Kau tengoklah oil strainer pun habis tu sumbat, habis dah tak ada ruang untuk minyak lalu dah belakang ni kan. Tak percaya kalau aku calit pakai jari, kau boleh nampak lah betapa tebalnya dia punya daki-daki ni. Ini punca motor ni minyak hitam tak naik dekat head. Mana datangnya habuk-habuk ni? Ini yang kita akan kaji, kita akan godek mana punca motor ni masalahnya boleh jam datang daripada mana. First kita buka daripada bahagian clutch dia dulu. Sebab apa? Clutch plate yang makan boleh jadi punca oil strainer tersumbat. Tapi adakah datang punca daripada clutch plate yang makan ni? Kita nak tahu jugalah kan. So pertama kita buka dulu clutch plate. Kalau kita buka dia punya housing clutch. Aku rasa housing clutch dia memang dah terbakar habis, dah makan teruk sampai berlekuk. So punca daripada minyak hitam dah start kasar daripada habuk-habuk yang datang daripada part yang makan. Tapi adakah datang daripada clutch plate? Itu kita nak kaji. Bila kita tengok bahagian clutch plate memang dah start makan, tapi makan dia tak terlampau teruk. So mungkin kemungkinan besar clutch plate yang habuk ni datang dari tempat lain, so akan buat minyak hitam tu jadi kasar, so ending berjangkit makan dekat clutch plate pula. Tu boleh jadi punca macam tu juga. So adakah kemungkinan datang daripada clutch plate? Kemungkinan dia tak atau ya. Kita tengok bahagian part dalam, kita kaji dulu. Ni housing clutch bahagian bawah pun dah makan teruk ni, tak boleh buat apa, memang ketukar one set baru. Kita tengok damper ni pun still okey, tak ada longgar. Jadi kita check bahagian lain seperti oil pump pun semua, oil pump pun dah start makan ni, kesan daripada habuk yang terlampau banyak, minyak hitam yang kasar. So bahagian clutch ni oil pump tak boleh nak pakai, bahagian clutch memang tak boleh nak pakai dah ni, memang kena tukar dah ni. Jadi agak-agak apa punca motor ni boleh jam sampai oil strainer boleh sumbat? Mana datang habuk ni? Kita dah buka belah clutch, kita pergi bahagian magnet pula. Bila aku pergi bahagian clutch, aku cabut dia punya tensioner guide. Aku perasan tensioner guide ni kenapa dah makin menipis, kan lagi tebal. Nanti kita pergi bahagian check bahagian lain pula. Kita check timing chain. Timing chain aku tengok dah berlekuk-lekuk, dah keras. So ni timing chain ni memang dah rosak ni sebenarnya. Ini aku cerita kat korang. Aku tak suka sebenarnya sistem timing chain macam RS ni ada 3-4 layer macam ni. Maksudnya biasa 3 layer kan kalau perasan kan. Ada macam timing chain jenis Y dia ada 2 layer je. Biasanya kalau mana motor yang pakai timing chain jenis macam ni, biasa banyak masalah, dia punya layer tu patah lah, keras lah, dan macam-macam lagi. Biasanya motor yang aku dapat RSX, S1M, VFDI dan motor-motor yang sangkatan yang pakai jenis timing chain macam ni. Risiko putus memang kurang, tapi sistem risiko untuk timing chain tu rosak memang selalu jadi. So aku boleh simpulkan apa yang terjadi dekat motor ni. Motor ni pakai tensioner auto, so mustahil punca daripada tensioner auto timing chain ni rosak. Melainkan tensioner manual ikat tanpa ketat boleh jadi timing chain ni rosak. So mustahil lah dia pakai auto. So aku boleh simpulkan kat sini, tensioner timing chain dia dah start rosak, keras dan berlekuk, and then tajam. So dia akan terhakis, tensioner guide tu akan makan. Bila tensioner guide tu makan, habuk-habuk tu akan keluar banyak, and then akan bercampur ke minyak hitam, and then minyak hitam akan jadi kasar, habuk-habuk banyak, and then baru berjangkit ke bahagian clutch plate makan, housing clutch makan, dan oil strainer sumbat, dan oil pump pun makan. So punca datang dari timing chain yang keras, yang berlekuk,
yang itulah. So ini aku boleh simpulkan, aku beritahu dekat owner apa yang terjadi dekat sini. Cuma owner luck ni tak baik. Kalau owner ni datang awal, kemungkinan blok dia boleh selamatkan, sebab blok dia tu makan halus satu line saja tapi makan dalam. Kalau owner datang awal, mesti blok tu dapat diselamatkan walaupun bahagian lain tak dapat diselamatkan. Motor ni aku bagi dua option dekat owner ni. Kalau ada bajet, overhaul, kita cuci bersih-bersih, saki-baki habuk dalam enjin ni yang kita tak boleh nak capai. Tapi kalau tak ada bajet, kita try flush beberapa kali pakai diesel, tak pun apa-apa yang kita nak cuci enjin. Jadi kita flush beberapa kali untuk cucikan. Tapi cara yang kedua ni agak risiko. Sebelum motor kita buat, ada satu kemungkinan untuk datang balik sebab apa, ada habuk yang tak dapat dicucikan dengan bersih sebab benda bahagian dalaman kan. Ini yang terjadi dekat Dana Garage Empire. So untuk korang mana ada masalah motor kapcai, boleh hantar dekat mana cawangan Dana Garage yang dekat dengan rumah korang lah. Kalau untuk spesial bahagian enjin motor kapcai ni, kita boleh hantar dekat Dana Garage Empire Kajang. Tapi kalau untuk masalah motor skuter, boleh hantar dekat Dana Garage Tidai Kajang dengan Dana Garage Bukit Mewah Kajang yang fokus untuk spesialis buat bahagian skuter.